15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.